bawang merah, bawang besar, semua kita boleh gunakan sebagai bahan asas untuk minuman probiotik air bawang. Air bawang ni kita rendam dalam bekas. Aziz biasa gunakan bekas kaca, bawang, air, bekas kaca, tutup, masuk dalam peti ais. Minum selepas 10 hingga 24 jam kita rendam. Yang ni Aziz dah rendam lama dan memandangkan cawan Aziz ni kecil kali ni, so Aziz buat setengah saja. Setengah cawan, kemudian Aziz gunakan cong nenas, iaitu gula nenas. Gula yang direndam dalam nenas untuk Aziz ekstrak nutrien nenas masuk ke dalam gula. Jadinya gula yang Aziz gunakan bukanlah gula ringkas yang tinggi GI index yang cepat bertukar kepada glukosa dalam darah. Kemudian tambahkan sedikit air kosong, sebab air bawang kan rasanya rasa bawang lah. Tak adalah sedap sangat, tapi memandangkan Aziz tengah batuk, demam sesama, jadi gunakan air bawang ni sebagai remedi untuk baik daripada batuk dan sesama. Inilah yang Aziz tunjukkan semalam untuk buka puasa. Buka puasa lepas minum air kosong, air bawang, Aziz makan laksa Penang yang dicampurkan dengan serbuk daun moringa sebagai tambahan, nutrisi tambahan, sebab tak ada banyak sayur kan. Ini rupa kapsul yang dibuat daripada bawang putih, halba, halia dan kunyit. Sebab Aziz memang susah nak makan 4 herba ni setiap hari, jadi untuk mudahkan Aziz ambil setiap hari, Aziz jadikan dalam bentuk kapsul lah. InsyaAllah membantu untuk masalah kesihatan juga. Sebab sebelum Aziz bangunkan produk El Moringa, Aziz bekerja dalam syarikat herba yang mana salah satu produk mereka adalah kapsul lah. Dia panggil kapsul kempis. Tapi untuk kempis tu brand syarikat tersebut, jadinya mungkin Aziz panggil El-Trim, El Moringa campur trim kesihatan kita. Banyak lagi sebenarnya herba yang bantu untuk kesihatan kita, sebab semakin kita berusia, semakin tua, semakin rendahlah kandungan antioksidan yang dikeluarkan oleh badan kita. Sebab itulah kita jadi tua dan semakin prestasi organ dalaman semakin rendah. Itulah sebabnya kita jadi sakit, ngantuk, mudah letih dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung belajar minum probiotik dalam sedikit masa lagi. Sekian, Assalamualaikum.